Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Percayalah, banyak aku boleh guna ni. Jangkul! Ya bos. Kau buat apa tu? Aku suruh kau kaji pasal nak buat raksasa virus, bukan buat kerja sekolah. Ish bos ni, saya tengah buat kajian lah ni. Ada banyak info menarik saya dapat dari buku-buku ni tau. Habis yang beria membaca tu dah kenapa? Internet kan ada. Sia-sia je aku pasang internet laju. Alah bos, membaca tu kan jambatan ilmu. Lagipun tak boleh percaya sangat maklumat dari internet tu. Kadang bukan betul pun. Wah, dah pandai menjawab sekarang ya. Aku bagi kau masa 2 hari untuk siapkan raksasa baru. Ui, mana sempat bos? 4 hari lah. 2 hari. 3 lah bos. 3 hari Esok aku dah tengok siap. Banyak songi pula. Semua pakai duit aku sendiri ni, tahu tak? Kalau dapat geran tak apa juga. Tak tidur malam lagi lah aku malam ni. Bagus, semangat Robozeta. Dah lah Zina, kami dah pancet ni. Belum cukup lagi Red. Ayo, lagi. Aduh, sakitnya. Bipo, awak tak apa-apa ke? Berapa lama lagi ni kita nak berlatih? Saya dah tak tahan lah. Jangan cakap macam tu Bipo. Ini untuk kebaikan kamu semua. Untuk apa? Jenggot dah tak ada. Nak naik taraf peringkat kedua pun dah tak boleh. Kita tak boleh terlalu bergantung pada kuasa peringkat kedua. Korang lupa ke? Sebelum adanya semua tu, kita tetap dapat tumpaskan raksasa ciptaan Kalabera. Kenapa? Sebab kita bersatu hati dan yakin dengan semangat pasukan Robozeta. Tapi... Sebab itu kamu mesti jadi lebih kuat demi untuk menyelamatkan Jenggo dan Zetania. Ini bukan masa untuk sambil lewa dan ambil mudah atas situasi kita. Macam mana pun, saya yakin dan percaya dengan kemampuan Robozeta. Sebab tu saya sertai misi kali ini. Percayalah, kita pasti akan berjaya. Yelah. Apa yang kau buat tu? Sibuk benar nampaknya. Saya baru je siapkan ciptaan raksasa virus kita, bos. Bagus.
Aku harap kali ini tak mengecewakan. Jangan risau, bos. Sebagai pelajar paling cemerlang dalam jurusan virus, saya 100% yakin kali ini kita akan berjaya. Cih, budak mentah. Jangan samakan waktu belajar dengan situasi sebenar. Sudah, jangan nak berkelahi. Jangkul, terangkan mengenai raksasa virus ciptaan kau ni. Mempersembahkan ciptaan raksasa virus terbaru saya yang mengancam lagi berbahaya. Ebol. Ebol, raksasa yang berkuasa untuk mengeluarkan api dari mulut dan boleh menyusup tanpa disedari. Dah macam cacing pula aku tengok. Tepat sekali, bos. Memang virus ni bentuk macam cacing. Pandai bos teka. Macam mana kau nak sebarkan virusnya ke seluruh Zetania? Dengan hanya satu sentuhan akan buat penduduk Zetania jatuh sakit. Bila semua sakit, Robo Zeta takkan bolehnya nak selamatkan mereka semua. Masa tu nanti, kita mulakan serangan besar-besaran. Hebat kan? Saya akan pastikan Ebol sebarkan virus penyakitnya ke seluruh pelosok Zetania. Tak perlu. Biar Jenggot saja yang turun memantau Ebol. Tapi bos, itu raksasa saya. Dah, aku bos. Aku yang buat keputusan. Jenggot, jalankan tugas. Macam mana kira kuih ni? Sebiji RM1. Sebiji RM1. Cekik darah kau ni. Kira murah lah tu. Ada orang jual siakap 3 rasa RM1,000. Mulakan sebaran virus. Beres. Tiba-tiba rasa tak sihat pula. Tak jadilah beli. Makcik. Aduh, dengar je harga terus tak sihat. Mana nak lari? Tidak, jangan apa-apakan aku. Aku masih muda. Virus aku tak mengira usia. Sesiapa saja akan aku jangkiti. Bagus. Memang mantaplah raksasa ciptaan kau kali ini. Sekelip mata je penduduk Zetania jatuh sakit. Dah macam zombie aku tengok. Itu baru sikit, bos. Tunggulah bila Ebol keluarkan kuasa sebenarnya. Mesti goyangnya Robo Zeta nanti. Bagus, Jenggo. Tapi raksasa saya yang buat kerja, bos. Dia tengok je. Ya. Kau pun bagus juga. Korang ni. Kecemasan. Robo Zeta
Zeta, berkumpul di bilik kawalan sekarang. Zeno, apa yang berlaku? Robo Zeta, nampaknya Omega telah menghantar raksasanya untuk mengkucar-kacirkan badan Zetanya. Inilah raksasa yang membuat onar di Zetanya. Nampaknya kali ini raksasa mereka berkuasa menyebarkan virus penyakit. Kesiannya. Hampir 80% penduduk Zetanya telah dijangkitinya. Apa? Kenapa baru sekarang kami diberitahu? Raksasa tersebut licik menyusup hingga menyebabkan bilik kawalan hampir tidak dapat mengesan pergerakannya. Makin dahsyat raksasa ciptaan diorang. Jangan risau, kita pasti boleh kalahkan mereka. Tapi macam mana? Saya akan menjalankan analisis ke atas raksasa ni dan cipta vaksin supaya dapat menyelamatkan penduduk Zetania dan melemahkan raksasa. Sementara tu, bantu sesama kamu. Jangan bertindak sendiri. Saya akan cuba hantar vaksin secepat mungkin. Jom kawan-kawan, masa untuk kita beraksi. Robo Zeta, go! Ya! Robo Zeta dibawa ke hangar kenderaan. Sedia untuk pelancaran. Laluan keluar sedia. Zeta Speeder, kelajuan maksima. Zeta Rema, kelajuan maksima. Zeta Hover, kelajuan maksima. Zeta 10, kelajuan maksima. Zeta Jack kelajuan maksima. Vaksin berjaya dikenal pasti. Virus Ebola merupakan virus yang boleh membawa maut. Ia merebak di kalangan manusia dan sebahagian haiwan apabila mangsa terdedah dengan bahan yang telah dijangkiti virus ini. Ia juga merebak dengan cara-cara lain. Robo Zeta, terima kasih. Macam mana nak selamatkan mereka ni? Tiada apa yang kita dapat buat selagi tiada vaksin. Lagi cepat kita jumpa raksasa tu dan kalahkan dia, lagi cepat kita boleh tolong penduduk Zetania. Ya. Kamu semua masuk ke dalam bangunan tu. Rex, kamu tak apa-apa ke? Saya okey. Berani kau serang hendap? Ku seru kuasa Zeta! Zeta Blaster! Ha! Robo Zeta, sekarang! Baik! Uish. Sekarang rasakan libasan maut terhebat abad ini. Ya! Rex! Ya! Ya! Zeta Blaster! Bertukar! Betanizer! Ya! Aduh! Ya! Ish, licik betul pergerakan dia. Nak dekat pun susah. Zeta Blaster. Bertukar. Robo Hammer. Ya! Padam muka kau. Oh, main kasar ya. Kau jaga. Ya! Jadi kami golek kalau kena, oi. Macam mana nak buat ni? Berani kau? Aduh! Robo Zeta, semangat! Jangan biarkan dia kalahkan kita. Ini ke pasukan Robo Zeta yang hebat sangat tu? Memalukan. Jangan riak sangat. Kau belum tengok kemampuan sebenar kami.
Silakan. Dengan kekuatan yang aku ada, segala serangan korang tak berkesan, dan dengan adanya virus Ebola dalam badan aku, apa saja yang aku sentuh akan dijangkiti. Semakin ramai yang dijangkiti, semakin kuat tenaga aku. Vaksin telah sedia. Mulakan transmisi vaksin ke Zetania sekarang. Cahaya apa ni? Vaksin? Kuasa aku dah lemah. Memang liau lah Zeno. Robozeta, sekarang! Zeta Blaster, bertukar. Dua laser. Plasma point. Zeta Blaster, bertukar. X Blaster. X Shot. Zeta Blaster bertukar. Burst Blaster. Hyper Beam. Zeta Blaster, bertukar. Betanizer. Lightning Slash. Zeta Blaster, bertukar. Robo Hammer. Robo Smash. Robo Zetas bersedia untuk serangan serentak. Sedia. Zeta Beam. Oh yeah. Jangkut! Kata boleh menang. Sekarang apa cerita? Macam mana boleh kalah pula? Ampun bos, tak sangka pula Zeno boleh buat vaksin untuk melemahkan Ebol. Alasan? Ih, jangan risau bos. Versi gegasi belum keluar lagi. Robozeta, hati-hati! Bersiap sedialah untuk dihancurkan. Robozeta, cepat ke kenderaan kita! Baik! Robozeta, sedia! Sedia! Kuasa gabungan! Zeta Rema, bertukar. Zeta Hover, bertukar! Zeta Jet, bertukar. Zeta Ten, bertukar! Zeta Speeder, bertukar! Zeta Rema, bergabung. Zeta Jet, bergabung. Zeta Tank bergabung. Zeta Speeder, bergabung! Rosa gabungan 100%. Orang pun boleh jadi besar juga. Okey, jom lawan. Jangan ingat kau besar kami takut. Ini Robozeta, takkan pernah gentar. Ya je korang ni. Ya! Geram betul tengok raksasa ni. Tak boleh jadi ni. Kita kena fikirkan dalam untuk kalahkan dia. Jangan risau. Saya sedang hasilkan gas perdana untuk melemahkan dia. Baik, sementara tu kita kena cuba untuk bertahan. Demi Zetania. Baik. Robozot dah tak boleh bertahan lagi. Kita kena buat sesuatu cepat. Robozeta, saya telah sedia dengan dos penggerak.
Saya akan lancarkan serangan ke atas raksasa sekarang. Apa hal rasa seram sejuk pula ni? Robo Zeta, sekarang masanya untuk serang balas. Baiklah. Ku seru kuasa Zeta. Datanglah. Zeta Super Zeta. Mari kita habiskan perlawanan ini. Robo Zeta, serang balas. Robo Zeta, Zeta Smash. Memang iyalah Robo Zeta. Sekarang peluang kita. Siap sedia. Sedia. Macam mana boleh kalah? Berapa kali aku kena hadap kekalahan? Sabar bos. Saya pun tak sangka mereka masih boleh kalahkan kita walaupun ketiadaan. Rasa kau tu lemah. Mengaku je lah. Sabar Jangkol, sabar. Jangan dilayan dia ni. Aku yang patut bersabar tengok kau ni. Sudah. Mulakan ciptaan raksasa balas terbaru. Macam tak percaya. Kita berjaya kalahkan raksasa kali ini. Dan sekarang baru kami faham kenapa Zeno tekankan untuk lebihkan latihan fizikal. Ya, terima kasih Zeno. Kalau bukan sebab berlatih keras, belum tentu kami dapat menang. Penduduk Zetania pun Zeno dapat sembuhkan. Virus Ebola ni sangat berbahaya dan senang merebak jika manusia dan haiwan tertentu memakan bahan yang telah terdedah dengan virus ini. Jika tak sedar telah dijangkiti dan tak dirawat dengan cepat, boleh membawa maut. Lagi menakutkan bila kita yang dah dijangkiti ni tak sedar yang kita dah tersebarkan penyakit tu kepada orang lain. Sebab itulah kita kena sentiasa pilih makanan yang segar dan bersih. Jangan biarkan makanan terdedah. Takut haiwan pembawa penyakit hinggap di makanan tu. Betul tu. Kita kena juga selalu menjaga kebersihan diri dan persekitaran kita supaya penyakit susah untuk merebak di tempat kita. Jangan risau Zeno. Mulai hari ini, Ellie akan lebih kerap bersihkan markas kita supaya sentiasa bersih. Memang iya oleh Eli. Terima kasih tolong kemaskan. Bukan Ellie seorang kemas tau. Bebop pun kena tolong jugalah. Apa pun, kita kena teruskan berlatih dan kuatkan pertahanan kita. Kita tak tahu kemampuan musuh kita lepas ni. Macam mana pula boleh habis minyak? Kan aku dah kata isi penuh masa hentian tadi. Macam mana nak isi penuh kalau bos bagi duit ciput je? Aku rasa dah bagi cukup dah tadi. Ke korang habiskan beli cajan? Mana ada bos? Tak ada baki pun. Nak beli gula-gula sebiji pun tak lepas. Hentian nak isi minyak seterusnya pun jauh lagi. Habis tu kita terkandas lah ni. Aduh. Korang berdua ni kecil besar je aku tengok. Sudah, tunggu sini aku bagi duit. Bagi duit pun dah tak guna bos. Nak isi minyak macam mana? Kapan nak gerak pun tak boleh. Kita ni dah lah dekat tengah-tengah angkasa.